masa datang tu. I mean, Anwar can touch so many things, tapi Anwar memilih untuk berbohong di pentas dunia dengan mengatakan bahawa Modi ni ada bagi firm support kepada keamanan di Timur Tengah seperti mana kata Anas, terutama sekali in Gaza. Tetapi itu bukan sebenarnya, saudara-saudari, bukan yang berlaku. Macam Middle East Monitor menyatakan pada Oktober tahun lepas, bagaimana Modi's India, dia dah menjadi Israel loudest cheerleader in Gaza's war. Okey, Modi telah menjadi Israel punya penyokong, atau kita panggil kalau cheerleader ni apa? Tukang sorak. Penyorak. Ketua sorak. Ketua sorak, kan? Ketua sorak dalam apa yang berlaku dekat Gaza. This is happening dan ini happening dengan benda saja, dan Anwar Ibrahim telah mencemar apa orang kata, mencabul daya fikir rakyat Malaysia, ya, dengan mengatakan bahawa Modi sedang firm support kepada Gaza. Saya tak tahu bagaimana Anwar Ibrahim sama ada delusional. Dia kata pada Gaza? Ya, dia cakap pada masa Modi datang. Ya Allah. Dia kata Modi is a firm supporter of global peace, termasuk di Ukraine dan Gaza. Ya. Okey, di Gaza. Ya, Tapi hakikatnya saya tak tahu sama ada dia delusional ataupun dia delusional lah Anwar Ibrahim ni. Yalah. Hakikat sebenarnya Modi adalah loudest cheerleader kepada Israel dengan apa yang sedang berlaku dekat Gaza. So bagaimana Anwar Ibrahim boleh mengatakan bahawa Modi menyokong? Modi adalah penyokong kepada keamanan global. Anwar is talking bullshit sejak daripada hari Modi nak datang. Okey, sebab itulah dia punya nak marah sangat pasal himpunan anti garah, gabungan anti rumah anutan haram. Ya, dia marah sangat sebab dia tak nak muka dia dicemari mungkin. Dia kata, don't go and screw this up. Jangan malukan aku depan Modi. Kan? Jangan malukan aku depan Modi, kan? Jangan kau nak tunjuk bahawa kita bergaduh dengan Hindu ataupun the Muslims are against the Hindu. Anwar menyalahkan satu pihak sebagai yang pusingkan benda ini menjadi 3R. Anwar and the gang and the politician mostly are turning this into a 3R issue. Okay? Mengapi-apikannya. And then lepas tu Anwar punya sembang dalam perkara ini seolah-olah macam dia malu sangat. Jangan masa Modi ada datang. Kau nak tunjuk apa sebenarnya, Anwar? Ya. Masa kau pergi melawat India hari itu, adakah Modi hentikan serangan terhadap etnik umat Islam di India? Tidak. It's still happening everywhere. Kan? Modi tak peduli pun Anwar Ibrahim is coming to our country. Anwar Ibrahim akan datang ke negara kita. Kita kena pastikan bahawa Hindu dan Muslim tak bergaduh.